Saya sekarang ni ada dekat Tbilisi. Belakang saya tu adalah Tugu Wahhtang Gorgasali, iaitu pengasas Tbilisi, dan di situ ada protes untuk menyertai European Union. Nampak bendera European Union here, European Union there. Itu adalah Georgian flag. So, apa benda yang duk berlaku ni? Mereka sekarang ni sedang berdemo untuk menunjukkan perasaan rakyat majoriti kat sini yang bahawasanya mereka nak menyertai European Union. Semua ni tercetus sejak 28 Oktober 2024 apabila kerajaan baru Georgia decide nak tangguh penyertaan masuk dalam European Union sampai 2028. Maka perhimpunan awam macam ni terjadi secara bergelombang dan sekarang kerap berlaku di Tbilisi, Kutaisi, Batumi, Zugdidi dan Tel Aviv. Rakyat Georgia memang tak suka kat Rusia, lebih-lebih lagi selepas Rusia melanggar Ukraine tanpa provokasi. Georgia yang setelah sekian lama dibuli, dibelasah dan juga dihimpit oleh Rusia, seperti contohnya pada tahun 1992 apabila Abkhazia dihentam oleh Rusia. Ramai orang terpaksa lari, terutamanya pada bulan September apabila orang lari merentasi pegunungan yang ditutupi salji, dan di situ ada ramai orang yang meninggal dunia dalam perjalanan sahaja, dihalau oleh tentera Rusia. Yang meninggal dunia ada juga yang bayi. Dan selepas 1992, 2008 pun Rusia menyerang Georgia. Sebelum apa yang berlaku kat Ukraine tu, Georgia dah kena dah pun dengan Rusia, dan di sini mereka sedang menzahirkan perasaan untuk menyertai EU. Yang ni adalah video yang saya ambil tadi, korang boleh tengok dulu. Lagu kebangsaan ni diperolehi rohnya melalui karya Zakaria Paliashvili yang meninggal dunia pada tahun 1993. Pernah tahun 2005, rakaman lagu tak play semasa George Bush visit negara mereka. Tiba-tiba je hadirin berjumlah ribuan menyanyi sesuatu yang media describe the most powerful moment of the day. Nah, sekarang ni korang boleh nampak Georgia ni sebenarnya dihimpit oleh Rusia. Di utara ada Rusia, mereka okey dengan Armenia, mereka okey dengan Azerbaijan, mereka okey dengan Turki. Tetapi dengan Rusia daripada dulu lagi telah mengganggu kedaulatan mereka. Dan apa yang kita tengok kat sini sebenarnya adalah penzahirannya. Sebenarnya ada lagi banyak insiden. Contohnya nama kat atas ni telah sensasi kat serata Georgia, diwirakan oleh bangsa Georgia kerana dia tidak mahu pijak bendera Georgia walaupun dipaksa oleh tentera-tentera Rusia secara kasar, and he didn't make it. Mereka tamatkan riwayat dia. Video tu sensasi serata Georgia lah, tak dapat saya siarkan kat sini. Confirm video akan dibenam sebab sangat-sangat teruk lah. Atas sebab itulah Georgia memang tidak menyukai Rusia kerana menodai kedaulatan dia, South Ossetia dan juga Abkhazia, and there are many more. There are so many more. Dan sekarang ni saya menghampiri Europe Square. Di depan sana tu, di mana korang nampak orang semakin ramai. Kat sini korang pasti perasan ada gap linguistik antara yang muda dan yang tua. Yang tua-tua fasih dalam bahasa Rusia, tempias penjajahan Rusia melalui sistem Soviet. Yang muda-muda pula fasih bahasa Inggeris. Yang ni second language tau. Bahasa ibunda tetap Georgian yang bersistem tulisan Makreduli. Benda ni je adalah asas tunjuk yang bangsa tempatan dah pun swing ke arah barat. Mereka tak nak cenderung penjajah mereka. It is getting very noisy here. Tapi saya mendekati juga Europe Square yang penuh dengan orang. Megobari Act, power to the people of Georgia. Megobari Act ni adalah rang undang-undang yang dicadang Amerika Syarikat kat Kongres nak rapatkan hubungan dengan Georgia. Fokusnya adalah pada amalan demokratik dan kedaulatan undang-undang Georgia sambil tolak pengaruh Rusia. Megobari itu sendiri bermaksud sahabat, dan rang undang-undang ni disokong rakyat yang nak negaranya masuk EU. Hakikat yang kita boleh terima kat sini adalah kalau perang di Ukraine tu tidak berlaku, semua ni takkan sesekali terjadi. Sebentar saya cuba cari jalan nak keluar daripada sini. Bila penguasa tu mendapat kuasa, dia orang memang akan menekan orang-orang keliling dia. Dan menariknya, orang-orang jauh terlalu menyanjung Rusia, tapi orang dekat-dekat dengan Rusia, Armenia, Georgia, Ukraine, Estonia, Latvia, Lithuania, Finland dan banyak lagi, mereka sangat-sangat tidak suka dengan imperialisme, ataupun should I say Russian neo-imperialisme. Orang dekat dengan Rusia sangat-sangat tidak menyukainya. Dan banyak lagi saya ulas tentang neo-imperialisme dalam buku Amerika, Penguasa Dunia Baru, yang sekarang dah pun dihantar print as of perhimpunan ni pada 8.30 matahari baru nak terbenam dekat Tbilisi. Tetapi sudah pun dihantar print. Dan nak maklumkan juga PBA KL dah pun menghampiri. Poster seperti ini korang boleh baca semua details. 1 Jun pula adalah sesi talk saya. Video ni adalah video geopolitik dan secara live demonstrasi. Dan kita jumpa dalam video-video lain.